Kuat kelah pelapis. Okey, strike. Strike. Wah, ini sikang. Sikang. Indah lokasi ni. Kelah di sini, sikang di sini. Strike guys. Oh lah lucu guys. Bengkang ni guys. Saya rasa bengkang ni guys. Makan. Ya Allah ya Tuhanku. Makan punya. Kenapa dia tak pecut dia? Guys. Macam ni tengah biru guys. Macam lah. Kena badan ke? Tengah biru. Guys, tengah biru. Tengah biru. Nah guys, tengah biru. Tengah biru je debu. Biru guys, semua biru. Sampai sini biru dia. Sirip dia semua biru. Guys, Assalamualaikum terus guys, Syahrizal Razali SC Fishing Trade guys. Kita cek kelah lagi. Kelah merah guys. Banyak yang nak kelah. Ni atas balik. Agih banyak ah. Sekejap, saya cuba fokus ni sekejap nampak anak kelah. Banyak guys. Banyak. Tu pelapis tu guys, kuat pelapis. Kuat kelah pelapis. Okey, strike. Wah, ini sikang. Sikang. Kelah tu tak nak dah kena. Indah lokasi ni. Kelah di sini, sikang di sini. Yang besar tak ada. Strike guys. Oh lah lucu guys. Bengkang ni guys. Saya rasa bengkang ni guys. Tak. Oh lah lucu guys. Kelah guys. Ni kita cuba lagi guys. Tak bengkang. Tak bengkang. Sengit.
makan. Ya Allah ya Tuhanku. Makan punya. Kenapa dia tak pecut dia? Guys. Macam ni tengah biru guys. Macam lah. Kena badan ke? Tengah biru. Guys, tengah biru. Tengah biru. Tengah biru. Tengah biru. Tengah biru. Kelah biru ke tengah biru saya tak tahu. Tapi biru. Guys, kalau tak tengah biru, kelah biru. Lama saya tak tengok ikan ni guys. Subhanallah, ya Allah ya Tuhanku. Ya. Kuat ikan ni. Ya kelah biru ke tengah biru saya tak tahu. Ya. Tapi dia biru lah. Saya tak ada tangguk sebab kena buruk. Kuat guys. Sah kuat ni. Kelah biru. Ya. Tengah biru. Guys, tengah biru. Tengah biru. Lama saya tak tengok tengah biru guys. Tengah biru kenapa weh? Lama saya tak tengok ikan guys. Separuh panggil kelah biru. Sekejap saya tengok. Ada gerutu tak? Kalau ada gerutu dia tengas. Kalau tak ada gerutu dia kelah biru. Lama saya tak tengok. 3-4 tahun dah bersara dah saya bagi dulu kelah biru. Tengah biru satu saya bagi, kelah biru saya bagi. Kat bersara dah. Tak ada gerutu dah guys. Ada median ni. Ada median ni. Nampak? Ya kan kita tengok. Wah. Yes. Saya rasa tengah biru, bukan kelah biru. Lama ikan ni saya tak tengok guys. 5 tahun. Ya. Okay. Dia makan lain guys. Dia makan lain. Saya ingat kena badan. Aduh. Dah kena mata tiga dah. Guys. Ya. Saya kena lepaskan lah guys daripada ni. Ya guys. Tengah biru. Saya rasa tengah biru nampak. Biru. Ni nampak biru. Ni biru. Semua biru guys. Ni biru. Boy. Tengah biru. Alhamdulillah. Ya. Dah kena tangan lah. Bukan tangan lah, sarung tangan. Ya. Ikan ni kuat guys. Jom. Dia tak ada gerutu. Saya tengok ada median tak. Saya rasa lah tengah biru ni. Tengah biru memang ada sini tapi tak banyak. Sebab sini dia bersepadan dengan kita orang ni, bersepadan dengan Pahang. Jeram dengan sungai kita orang guys, Jelebu ni, dia tak pergi ke Lukut. Kita orang pergi ke sungai Terian Pahang. Bermakna ikan kita orang sama dengan ikan Pahang. Tengah biru guys. Saya rasa lah. Tak yang penting kita ambil lah. Tak ada median. Tapi dia tak ada gerutu lah. Ada median kecil ke? Saya tak tahu lah. Tak ada gerutu. Tengah biru lah. Saya rasa tengah biru lah. Rupa tengah. Guys. Alhamdulillah. Guys. Saya rasa tengah biru. Tak ada median.
Yang dulu saya dapat yang dulu tu ada median. Itu kelah. Ini tengah biru tengah biru guys. Tengah biru jelebu. Ui. Jap. Saya gendam ni jap. Besar ni. Okey, bagi dia ambil nafas dulu. Tu guys. Tengah biru. Ikan ni payah tu nak jumpa ikan ni. Saya sekarang ni perempuan. Saya kurang kenal lah kan. Saya guys ada baru-baru ni orang saya tak tahu lah apa sebab dia kan. Saya rasa mungkin tengah merah tu. Saya bukan tak nak berurusan, saya tak berani lah benda macam ni guys kan. Saya takut saya janji tak dapat. Saya malas nak letak harapan tu. Saya takut kita janji tengah merah tak dapat, harap orang. Sekejap, kita letak tepi dulu. Sini bukan lucut sebenarnya guys, bengkang. Saya dah tukar mata dah. Kok jenis dia ni kan, pengkawan dia ni. Guys, tengah biru. Tengah biru jelebu. Biru guys, semua biru. Sampai sini biru dia. Sirip dia semua biru. Sekejap. Saya bagi dia bernafas dulu lah. Kena gari lah dulu guys. Kalau nak bawa balik, kita kena gari dulu. Bagi dia segar sikit, baru kita boleh bawa balik. Tapi dalam air, saya ingat yang kelah. Tapi dia tak ada gerutu lah guys. Nanti kita tengok balik. Subhanallah. 2 ekor kita dapat situ lah. Kelah merah, ni tengah. Sini lucut. Aduh, sayang betul. Guys, saya rasa bukan kelah lah guys. Saya rasa jenis tengas. Silau sikit guys. Saya rasa tengah biru. Ni. Kamu tengok ekor dia. Hujung ekor, sisik dia semua biru guys, sampai atas. Sirip dia pun yang ni biru. Yang ni pun biru guys. Saya rasa bukan kelah biru. Saya rasa tengah biru. Ada gerutu dia saya tengok, tapi halus sangat. Dia macam madu median, tapi saya tak pasti lah guys. Guys, ikan ni saya ambil guys sebab kita ada dapat dulu seekor tengah biru. Jadi saya ingat orang tu, kalau orang tu memang dah janji dengan saya kalau dapat dia nak. Jadi ikan ni saya ambil guys. Warna dia ada sepasang. Kemungkinan ni betina guys sebab tak ada sperma dia keluar. Okay guys, alhamdulillah. Buat thumbnail. Lama saya tak tengok guys tengah biru. Okay lah guys, lebih kurang macam tu lah guys. Saya nak tunggu ni waktu solat masuk, tu saya nak gerak balik lah. Jadi guys, waktu efektif macam tu lah guys. Kelah dengan tengah ni kan, waktu efektif macam ni lah. Antara pukul 5.45 tu bawa ke pukul 7 kan. Tu lah dia paling garang lah nak sambar dia orang. Lepas tu satu lagi waktu awal pagi. Dalam pukul 6.45, 6.30 tu kan, bawa lah ke pukul 7.45 ke pukul 8 tu dia memang waktu tergarang lah sambar dia orang. Tapi waktu dia musim je lah, musim kelah dengan tengah ni. Ni pun nak menyambut puasa ni guys kan. Mungkin vlog ni keluar, kita dah puasa. Jadi macam biasa lah, kalau kamu tengok saya punya vlog, dia tak berubah. Waktu dia tu musim ikan tu, menjelang dia puasa saya akan cari kelah. Kelah, tengas. Sebarau kurang kot waktu macam ni. Dia yang betul-betul galak, kelah merah ni dengan tengas. Cuma saya jarang sharing sekarang ni. Video-video trip serius saya jarang keluarkan. Banyak yang saya tak upload kan. Jadi lebih kurang macam tu lah. Tapi kamu tengok balik vlog saya yang lepas kan, dia punya waktu dia tu hampir sama. Bulan dia tu hampir sama. Okay guys, saya nak gerak guys. Ikan tu saya ambil, ada orang nak. Macam kelah itulah, ada orang nak. Tu kelah itu 14 inci kan, kita bagilah kan. Ni tengah biru ni ada dia nak, kita bagi. Maknanya kalau kelah saya akan update balik kat kamu kelah. Tapi saya rasa tengah. Hati saya kuat katakan yang ni jenis tengah. Sebab walaupun dia tak ada gerutuan, tapi saya rasa dia tengah lah. Kita tengok sisik dia tu lain.
Sebab kelah ni lain lah sikit kan. Muka memang sama lah, kamu tak dapat nak beza lah. Sebab kelah lokasi ni dia boleh menyamar macam Tengas kan, macam kita dapat itu kan. Okay guys, saya nak gerak dulu guys. Jumpa lagi guys bila akan datang. Terima kasih guys sudi menonton saya punya penggambaran serius. Saya khas memburu kelah dengan Tengas guys. Sebab ni lah kalau kamu tengok masuk waktu dia memang kita dapat sekejap. Tapi kita tak penat. Cuma kalau tempat tu jauh sangat kita tak boleh pergi. Kalau yang boleh sampai tu boleh lah. Okay guys, jumpa lagi kat bila akan datang. Bye guys, Assalamualaikum. Guys, sebelum saya packing ni, saya sharing dengan kamu Saya, bila saya cakap ikan tu Tengas, bila saya cakap ikan tu kelah, saya bukan main hantam. Okay, nampak kan view tu. Okay, kenapa panggil Tengah Batu? Yang kamu cakap, oh tempat saya itu dipanggil Tengah Batu. Kenapa sesuatu ikan tu Tengah tu dipanggil Tengah Batu? Sebab sini ada gerutu. Sini dia ada gerutu. Sebab tu panggil Tengah Batu, mana-mana tempat. Tapi walaupun dia rupa Tengas, tak ada gerutu sini. Ada median, bukan Tengah lagi dah. Itu kelah. Kadang saya sharing, kita nak kongsi. Tapi dia ngajak je. Cuan aja itu ada. Saya dah rujuk kat perikanan kadang. Guys, Tengah biru je lebu guys. Cantik guys. Ekor dia look sinar, luminous. Biru ekor dia. Okay, packing. Bukan hitam guys, bukan hijau di atas, biru. Biru kan. Ya, packing. Guys, saya rasa Tengah biru, tak ada median. Yang dulu saya dapat, yang dulu tu ada median. Itu kelah. Ini Tengah biru kan. Tengah biru guys. Tengah biru je lebu. Ui, jap. Saya gendam sekejap. Besar ni. Okay, bagi dia ambil nafas dulu. Tu guys. Guys, Tengah biru. Tengah biru je debu. Biru guys, semua biru. Sampai sini biru ni. Sirip dia semua biru. Sekejap. Saya bagi dia bernafas dulu lah. Kena gari lah guys. Kalau nak bawa balik, kita kena gari dulu. Bagi dia segar sikit, baru kita boleh bawa balik. Tapi dalam air, saya ingat kelah. Tapi dia tak ada gerutu lah guys. Nanti kita tengok balik. Subhanallah. 2 ekor kita dapat situ lah. Kelah merah ni Tengah. Sini lucut. Aduh, sayang betul.